tuan-tuan. Dah. Aku nak ceramah ni. Topik salam cepat-cepat lah. Duduk dekat depan ni. Hidup 1MDB. Hidup 1MDB. Hidup 1MDB. Kalau besok tak pangkah harapan, yang akan keluar siapa? Jadi kena pangkah Pakatan Harapan besok, boleh? Tak keluar undi, siapa yang akan keluar? Jadi ini menjadi persoalan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini, malam terakhir kita berkempen. Jadi besok kita bulatkan tekad dan juga cita-cita kita untuk kita menangkan Pakatan Harapan, boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah dengar suara Umar sebut Menteri Besar Johor ni penakut. Ajak debat pun tak berani, ajak bincang pun tak berani. Jadi orang macam ni kita jangan pilih lagi untuk jadi Menteri Besar, boleh? Sebab itu baru-baru ni dia merengek bila tak boleh masuk Felda, boleh tak boleh ada program di Felda. Jadi saya nak tanya dengan tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada malam ini, Felda itu siapa yang jaga, tuan-tuan dan perempuan? Yang jaga Felda itu namanya Zahid Hamidi, betul? Zahid Hamidi ni parti apa? Parti apa? Parti DAP. Zahid ni parti DAP. Pengurusi Felda tu namanya Sabrici. Sabrici ni parti apa? Parti DAP. Sebab itu kita dibenarkan masuk. Ajak debat tak berani, ajak bincang tak berani, merengek, merajuk. Macam ni ke orang yang kita nak lantik jadi Menteri Besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di bawah pemerintahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kita nak mendabik dada, tetapi setakat malam ini tak ada seorang pun pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan yang dapat disabitkan dengan amalan sakau, rompak, ragut, curi duit rakyat, betul? Yang curi duit rakyat ni siapa? Hidup 1MDB. Hidup 1MDB. Hidup 1MDB. 51 bilion duit 1MDB itu siapa yang tanggung? Kita yang tanggung. Padan muka kita. Padan muka kita. Padan muka kita. Duit 1MDB itu kita yang tanggung. Dia sakau, dia mentekan darah, dia curi, kita pula yang nak kena tanggung, betul? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Yang ini ni kalau tak undi Pakatan Harapan ni, Pakatan Harapan tak menang besok ni, saya doa sakit perut semua ni. Boleh undi Pakatan Harapan? Johor. Johor. Depan. Johor. Ke depan. Undi. Harapan. Undi. Harapan. Johor. Ke depan. Undi. Harapan. Kena undi Harapan. Boleh? Jadi undi Harapan, Emkoi. Habis dah. Jadi saya dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Saudara Taufik, Menteri Belia dan Sukan, untuk menyampaikan pidato beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan 5 minit. Menteri tak menteri, 5 minit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dacahau. Vanakkam. Apa khabar orang Johor semua? Dah bersedia nak buat perubahan? Orang Johor semua, kita mengumumkan juga ketibaan Abang Mat kita, Datuk Seri Mohamed Sabu.
diumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Test. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk sambung ucapan. Sikit saja saya cepatkan ucapan saya dalam tempoh 3 minit. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kerajaan Madani yang dinahkodai, diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa bekerja dengan kuat, sentiasa nak memastikan ekonomi kita baik, sentiasa nak pastikan negara kita dalam keadaan yang baik. Tapi 1 Jun 2026 yang lepas, ada kelompok yang gelojoh tak sabar-sabar untuk terus nak menggarap kuasa. Sebab itu dalam keadaan krisis ekonomi, krisis global, ada yang bubarkan DUN sehingga mengheret kita semua terpaksa untuk menghadapi pilihan raya negeri untuk kali ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya selepas sahaja dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat untuk turun ke setiap kawasan, setiap tempat untuk mendengar suara anak muda. Di negeri Johor, saya dah turun untuk mendengar suara anak muda, pertubuhan-pertubuhan belia. Apa yang anak muda mahu? Anak muda nakkan ekonomi yang baik. Anak muda nakkan pekerjaan yang baik. Anak muda nakkan masa depan yang baik. Betul ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita nak negara kita dalam keadaan yang baik, kita mesti ada kestabilan politik, kita mesti ada pemimpin yang baik. Dan Alhamdulillah, Kerajaan Persekutuan Kerajaan Malaysia Madani telah pun membuktikan bahawa kadar pengangguran terendah dalam tempoh 10-11 tahun. Dan juga wang ringgit kita antara yang terbaik di dunia. Nilai mata wang, harga minyak yang terendah di dunia. Dan tuan-tuan, yang paling penting hari ini saya lihat wajah-wajah kita semua yang inginkan perubahan. Tidak hanya orang Melayu, tetapi hari ini di bawah kemah ini kita ada Melayu, Cina, India dan kaum-kaum yang lain. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Betul atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak pilih pemimpin, kita dah tak banyak masa. Kurang daripada 24 jam daripada sekarang. 11 Julai 2026 merupakan tarikh keramat. Kita nakkan pemimpin yang baik. Bukannya pemimpin yang berjumpa dengan orang Melayu, dia suruh benci dengan orang Cina. Dia jumpa dengan orang Cina, dia suruh benci dengan orang India. Dia jumpa dengan orang India, dia suruh benci dengan orang Melayu. Ini adalah pemimpin haprak yang boleh kita tendang jauh-jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Buktikan. Mulakan daripada malam ini, insya-Allah. Saya mohon agar semua telefon anak, cucu, saudara mara semua balik mengundi, ubah untuk kali ini. Dan insya-Allah kita nak pastikan perubahan yang besar untuk negeri Johor ini. Lakukan yang terbaik, lakukan untuk anak muda, lakukan untuk generasi masa depan rakyat Johor. Johor ke depan. Undi harapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.